Dalam video kali ni kita nak bercakap pasal sebuah filem komedi yang mana bagi aku agak lugai lah orang kata. Aku macam tajuk dia filem ni ialah Pesugihan Sate Gagak. Okey, siapa yang pernah tengok filem ni dekat Pawagam dulu kan, dia banyak promo yang filem ni ada adegan-adegan bogel. Yalah yang dah depixelated lah, of course lah, Indonesia kan. Tapi aku tak tahulah, I mean what's the purpose of that? Is that a comedy or joke or what? Aku tak tahu. Sebab benda tu macam terlalu melampau-lampau lah. Aku pun tengok sebab aku dah tengok agak lain apa semua kan. So aku nak tengok lah Pesugihan Sate Gagak ni boleh tak teruskan elemen-elemen komedi, filem-filem komedi dekat Indonesia kan? Sebab sekarang ni diorang tengah start filem komedi kan. Dan kita intro dulu lah. Okay, Pesugihan Sate Gagak bagi aku adalah sebuah filem yang bagi aku nonsense, masuk tong sampah, dan bagi aku one of the worst Indonesian movie yang aku pernah tonton. Dalam filem-filem lawak yang pernah dibuat sebelum ni, kita pernah tengok ada Kang Mak, kita pernah tengok agak lain. Pesugihan Sate Gagak is too much on its comedy. Aku tak kata filem ni teruk sangat-sangat. Okay, bagi aku the way filem ni cuba untuk create lawak dia melalui cara pesugihan Sate Gagak. Pesugihan ni ialah ritual untuk kaya. Okay, dan apa ni, dengan cara bogel lah apa semua. I mean that scene is very disturbing dan tak masuk akal untuk sebuah filem komedi. Aku tahu filem ni ialah filem dark comedy tentang macam mana akhirnya in the end kalau kita terlalu berharap kepada iblis dan syaitan ni kan, kita akhirnya akan mendapat balasan. It's very simple message, but bila filem ni terlalu banyak bermain dengan joke-joke yang menggelikan tentang kritikan terhadap alat sulit kan, hang komen yang tu macam ni. I mean this is too much lah bagi aku. Dan aku harap in the future takkan ada lagi lah filem dengan joke macam ni. Joke yang nakal itu okay, but when it's too straightforward, dia tak jadi macam joke. Tak semua orang akan feel comfortable dengan joke itu. Kalau aku tonton sendiri, aku okay sahaja. What if kalau perempuan ke, kalau tak tahulah, kot filem ni target dia ialah hanya untuk golongan lelaki. Kalau untuk golongan lelaki, that's fine. Tapi kalau filem ni nak ditonton, aku tak tahulah target audience dia macam mana. First half sangat-sangat slow dan jijik. Bagi aku boleh kata jijik. Lepas tu second half tu when kejijikan tu still ada, tapi still the movie dia dah start develop dia punya plot. Okay, dia dah start develop, dia nak pergi ke arah serius sikit. That's good. Okay, dekat situ bahagian tu bagus. Dan the last one end up yang last kali pun less impactful lah. Sebab banyak sangat watak-watak yang nak dikomedikan dan kita kurang dia punya. Mungkin satu masalah aku untuk gagal ketawa dalam filem ni ialah the way dia orang buat komedi tu. Satu lagi ialah mungkin kekangan dari segi bahasa itu sendiri, yang mana joke-joke filem ni kalau dekat Malaysia ni mungkin sama dengan filem-filem Razak Muhaiddin lah kot kan, lebih kurang, yang mana hanya orang-orang kita je yang faham. Kalau lawak-lawak tu dibawa keluar, orang tak akan faham bila filem ni dah ditranslate ke subtitle apa semua kan. So nak kata filem ni best, aku tak selesa. Okay, honestly aku tak selesa dengan cerita ni. Yalah, memang dia orang kalau nak bogel tu macam 1-2 scene, that's fine, aku okay. Tapi masalahnya bila dia bogel tu sampai banyak scene gila, seolah-olah macam dinormalisasikan benda tu. So benda tu jadi macam tak best lah. Jadi tak best lah. Dia macam kalau sekali tu okay, pesugihan tu sekali tu je ritual dia, cara dia macam tu saja, okey lah. Tapi ni sampai ke pertengahan dan setiap babak memang dia nak exploit that pixelated punya visual lah, untuk bagi penonton feel that nakedness tu. Tapi sayang lah, sebuah filem ni memang sangat-sangat mengarut. Dan entah, aku tak recommend sangat lah movie ni. Kalau apa nak tengok, entah apa-apa dan tak menarik langsung.
So bagi aku bagi filem ni 2 bintang. One of the worst lah, the worst Indonesian movie yang aku pernah tonton. Walaupun visual dia lawa, hantu dia poncun mengerikan, tapi sayangnya filem ni exploit pixelated punya visual tu jangan sangat-sangat melampau. Dan aku rasa itulah benda yang aku sedikit kecewa. Dan itu sahaja review ringkas aku berkenaan dengan filem Pesugihan Sate Gagak. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.